Dan kini kita beralih pula kepada Sekolah Kebangsaan Kiara Mas Kuala Lumpur. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri. Kami berempat ialah wakil dari Sekolah Kebangsaan Kiara Mas akan menerangkan topik untuk subjek pendidikan Islam. Boleh tak Datuk Seri pilih salah satu daripada kad ni? Boleh je. Boleh je. Okay. Terima kasih Datuk Seri. Kami akan menerangkan tentang najis. Okey. Untuk memahami najis, kami membahagikannya kepada beberapa bahagian dengan menggunakan 3 map. Kerana 3 map digunakan untuk classifying ataupun pengelasan. Bahagian najis yang pertama ialah muhafafah. Muhafafah ialah kan. Contoh bagi najis muhafafah ialah air kencing bayi lelaki yang berusia 2 tahun yang minum susu ibunya. Saya pula akan menerangkan tentang najis yang seterusnya, iaitu najis mutawasitah. Maksud najis mutawasitah ialah najis yang sederhana. Contoh najis mutawasitah ialah antaranya seperti nanah dan muntah. Boleh sesiapa berikan contoh untuk najis mutawasitah? Saya. Darah. Terima kasih Hafiz. Iaitu najis mukhalazah. Najis mukhalazah ini ialah najis yang berat. Contoh yang pertama ialah anjing. Bolehkah Datuk Seri memberikan contoh untuk najis mukhalazah? Datuk Seri, bolehkah saya bagi cadangan iaitu babi? Terima kasih Hafiz. Sama-sama. Bagus. Pada pendapat kami, dengan menggunakan 3 map, kami mampu memahami dan mengingati dengan lebih jelas dan lebih pantas. Di samping itu, kami juga tidak perlu menyalin nota yang panjang di dalam buku. Allah sekali. Terima kasih Datuk Seri.